So nak matikan pakai push button pun boleh. Haha. Terbaik guys. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Ok, untuk video kali ni kita akan sambung lagi projek GoPet. So nak tahu macam mana? Jom ke sana guys. Ok guys, so ni di keadaan GoPet. So kalau kau tengok dulu lepas, aku dah siap buat sistem meter GPS. Ok, dah cun-cun. Kita test. On kunci. Start. Memang cun. Bahagian tepi ni ada switch untuk lampu. Okay, ni lampu. Ni off lampu. Ni on. Oh, memang cantik guys. So masa off camera aku dah buat dia punya mounting. Okay, mounting dia macam ni. Memang kemas lah. So aku guna akrilik. Lepas tu aku bengkokkan dia punya bracket ni. Nampak cantik lah. Kemas. So, dalam video kali ni, aku nak test sistem TGPS ni. Sama ada function ke tak. So, aku akan sambung wire ni. Satu pergi ke body. Satu pergi ke engine lah. Kita tengok bila kita start, kita boleh off tak engine daripada kunci ni. Lepas tu, kalau semua dah function, dah siap wiring, kita akan test lah. Macam sebelum ni aku test. Macam tak berapa cun sangat disebabkan kita tak ada bateri yang proper. So kali ni kita dah ada sistem TGPS. Jadi lagi proper dan lagi mantap lah. Kita nak test pun tak ada lah macam video sebelum ni. Test bila gegar je sikit kena batu ke apa, dia dah padam. So kali ni aku rasa memang terbaik lah. Lepas tu aku rasa dalam video kali ni kira touch-up terakhir lah. Rasanya semua dah cun-cun dah. So kalau meter ni cun, wiring semua cun, next video kita akan tanggalkan semua barang. Lepas tu kita buat finishing lah. So kita akan cat, kasih cun-cun lah. Macam ni pun body pun dah berkarat guys. Lama sangat sadai. So sebelum aku buat kerja, aku nak promote sikit barang-barang Wira. Ada sikit-sikit lagi. Ada sunroof, engine, set gearbox dengan set injection. Barang-barang kecil. Ada lagi grill biro, blower, compressor aircon. Lepas tu apa namanya, door trim pun ada. Mana minat boleh roger-roger lah. Aku nak clearkan bengkel ni. Kalau barang-barang ni dah settle, lega sikit lah. Okay. So sekarang ni aku nak sambung projek GoPet dulu. Jom ke sana guys. Okay guys, so settle pasang meter GPS. Okay, daripada soket ni. Okay, soket ni masuk sini, wire kita jalan dua sekali. Okay, satu kita sambung ke engine. Okay, sini. Satu lagi ke body, kat skru ni. So dalam keadaan off ni, kita akan boleh start lah. So kalau kita nak start engine, on kunci, hidupkan meter, baru start. Okay. Okay, engine dah hidup. Tak padam. Engine pun mati. So dalam keadaan meter GPS ni tak hidup, kita start pun takkan dapat hidup lah. Okay.
Nak hidup kan? On sini dulu. Kita hidupkan. Okay. Baru cun. Okay, nak matikan? Off. Okay. Nak matikan pakai switch ni pun boleh. Dah hidupkan balik. Okay, tak hidupkan. Hidupkan balik. Hidup. So nak matikan pakai push button pun boleh. Haha. Terbaik guys. So sekarang ni tak nak cakap banyak. Jomlah kita pergi test. Tengok berapa top speed. Hari tu top speed dapat dah dalam 40 lebih. Kali ni kita try sekali lagi. Kita tengok macam mana. Boleh dapat lagi ke 40 dengan setup macam ni. Macam ni aku rasa top speed lebih kurang je. Cumanya kali ni nak record tu lagi best lah. Sebab meter ni dah proper. So jomlah kita test. Okay, so sekarang ni jom kita test. Hidupkan dulu. Okay, dah hidup. Okay, kita bagi meter ni jalan dulu. Bagi dia detect GPS dulu. Meter dah detect. Sekarang yang 8, 7. Guys, sekarang ni tengah panas. So, tak apa nampak sangat lah meter ni. Sekali lagi ya. Matilah pula guys. Dah hidupkan sekali lagi. Aduh guys, satu masalah lagi. Bracket ni pula patah. Hai, baru nak test. Spoil lah. Aduh hai. Tak tahan lah bila kita bengkokkan ni. So kita pergi bengkel dulu lah tengok. Sekarang ni aku dekat kawasan rumah aku dah ni. Kita repair dulu mounting dia ni.
Nanti kita test sekali lagi. Ataupun tunggu waktu teduh sikit lah. Sekarang ni panas lah. Tak nampak meter ni. Okay. Jom kita repair dulu. Okay guys. So sekali lagi kita test. Mounting spek aku ada lebih. Tapi kali ni aku tak bengkok kan. Biar dia straight je. Macam ni. Cun. So jom kita test. So kali ni aku tak tunduk. Aku rasa top speed dia dari dalam 30 lebih lah. Aku tak dapat nak tunduk disebabkan kalau aku tunduk tak nampak meter. Sebab kali ni aku pakai chest strap. Aku letak kamera dekat dada. Kalau keadaan hidup, nak matikan patah kunci. Baru terbaik guys. So kali ni aku tak dapat nak tunduk disebabkan aku pakai So kali ni aku tak dapat nak tunduk disebabkan aku pakai ni kat dada. So top speed tadi aku rasa dalam 30 lebih lah. Tapi tak ada masalah lah sebabkan sebelum ni pun kita dah dapat top speed dalam 40 lebih. Cuma kali ni aku nak test dia punya ni lah sistem meter GPS ni. So dalam keadaan laju tadi pun dia tak terpadam. Enjin pun hidup. Kita boleh hidupkan enjin. Kita boleh matikan enjin guna sini lah. Guna kunci ni ataupun push button. Semua function elok lah. Cuma tadi ada masalah sikit dengan bracket lah. Dia punya mounting ni. So nanti kita akan perbaiki lah. Sikit je lagi. Aku rasa ni video last lah untuk touch-up. Semua dah perfect dah bagi aku. Okay, meter GPS dah ada. Dia punya sistem bateri semua cun. Suspension depan belakang dah ada. Brake semua kita dah upgrade. Tayar dah upgrade. Rim pun dah upgrade. Semua benda dah upgrade. So tinggal nak bagi dia cantik je lah. Kan? Asalnya sebenarnya pakai rim basikal. Rim basikal budak tu. Rim basikal budak tu tak cun, tak tahan. So kita upgrade rim basikal yang lagi heavy duty lah. Asalnya tayar pun pakai tayar basikal budak je. Kita upgrade pakai tayar yang lagi okey lah. So upgrade lagi pakai fork lajak. Fork ni memang tahan lah. Okay. Lepas tu dah ada fork lajak, kita upgrade ke suspension belakang. Asalnya projek ni simple je.
Tapi disebabkan upgrade sana, upgrade sini, upgrade brake. Asalnya nak pakai brake basikal budak je. Lepas tu kita upgrade pakai disc. Jadi aku rasa semua dah cun. Next video kita akan tanggalkan balik part-part ni. Gosok balik, bagi cun-cun kan. Wedding yang mana tak cun tu, kita cunkan balik. Gosok bagi cun. Lepas tu kita akan cat. Lepas siap cat, kita akan pasang balik lah. Okay. Sikit je lagi guys. So aku rasa ini saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, jumpa next video. Bye bye.